Dia punya respon memang cepat, memang cepat. Dia punya respon bila kita start daripada 80-90 km sejam tu, kita buka throttle kan, sekejap je 1213 tu dia nak sampai tu, sekejap sangat. Bukan aku nak overclaim lah, tapi korang kena rasa sendirilah. Okey geng, Assalamualaikum. Jadi bersama dengan projek solo hari ini, Aveta Vanguard 250. Jadi ini adalah variant yang terbaru daripada Aveta, iaitu Vanguard 250. Maknanya variant ni masih kekal batch yang mula-mula dulu dah. Yang ni yang terbaru, warna gelap, two tone color, ya. Dan dari segi power dia masih sama. Cuma ada kejutan sikit pada projek solo lah, ya. Kejutan dia sebab apa kan? Pasal sebelum ni, masa batch yang mula-mula keluar dulu, yang pertama dulu kan, boleh pergi sampai 153 km sejam kan. Aku pernah try lah kan, batch yang pertama dulu. Dan untuk batch yang baru-baru ni kan, yang terbaru especially warna hitam ni, dia dah ada cut off kan. Masa kita punya top speed 141, 142, dia ada cut off. Tapi throttle ada lagi. Aku tak pasti sama ada dia nak secure kan dia punya engine ataupun engine part ke apa kan, lebih secure kan. Tak adalah kita nak full throttle kan sampai maksimum power tu kan. Mungkin kali ini dia dah ada cut off kan. Tapi korang jangan risau kan, jangan risau. Racun kan. Kalau setakat korang nak tambah 10-15 km sejam lagi tu, boleh je korang modi sikit, korang punya puli kan, cair roller sikit, dah boleh je. Usik CVT je dah boleh dah. Dah boleh buang cut off tu kan, boleh lah dapat 1.5 lebih kan. Jadilah kan. Tak cukup laju lagi ke kan. Tahulah, itu pandai-pandai korang lah. Salah satu sebab kenapa projek solo suka pakai Vanguard ni, dia punya power delivery dia lah. Power delivery dia, dia punya ergonomic dia punya cruise dia, semua ada pada Aveta Vanguard. Selain daripada teknologi ataupun features-features yang dia bagi kan, very high punya teknologi dengan TFT, dia ada kamera, dia ada dashcam kan, cuma depan saja. Dia punya braking pun not bad kan, very responsive. Dan lagi satu yang paling penting pada dia punya mid range dia, bila kita nak overtake apa-apalah, kereta ke lori ke kan, pada kita kelajuan 80 ke 90 tu, kita nak capai kelajuan pada nak memotong tu, dia nak pergi 100, 12, 13 tu, dia punya respon memang cepat memang cepat kan. Buka throttle dia buka zoom 12, 13 tu dia cepat sampai kan. Jadi itu yang aku suka pada Aveta ni. Dia tak lemau lah, senang kata dia tak lemau lah. Bukan aku nak overclaim lah, tapi korang kena rasa sendirilah kan. Korang kena rasa sendiri kan, betul ke ataupun tak betul aku cakap ni kan. Bukan aku buat-buat lah kan. Tapi yang ni yang kita feeling bila ride bersama dengan Vanguard ni. Jadi itu dia buat masa ni, apa cerita yang terkini daripada Aveta Vanguard 250 ni. Apa yang aku feeling, apa yang aku rasa, aku kongsikan dengan korang. Alright, itu saja. Kalau misal kata ada apa-apa persoalan, ada korang nak tanyakan apa-apa, korang boleh tanyakan di ruangan komen. InsyaAllah projek solo akan jawab seberapa segeralah. Terima kasih korang yang menonton. Jadi kawan-kawan yang baru sahaja masuki channel projek solo, korang selamat datang. Dan korang jangan lupa follow, like and share gang. Alright, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.